Okay, episod kali ni tak adalah banyak sangat aktiviti sebab kita orang bawa lepas majlis. So, ada yang mengemas rumah, lepas tu membasuh baju. Ni kita orang baru nak pergi Dobi membasuh baju satu beg IKEA je pun, tak banyak pun. Tapi bawa lori dengan bawa anak-anak buah supaya merasai naik lori. Sambil tu kita singgah pergi Eco Shop, beli barang-barang yang orang panggil tak makan modal sangat. Tapi bila keluar tu makan modal juga, sama je costing dia. Tapi okey je, yang penting murmur kan. Lepas tu korang lain je lah video ni dulu. So sebab tak banyak sangat aktiviti, kita orang petang-petang baru bangun, main handphone tu je. So korang lain je lah. Adik kita dah makan. Habis dah. Buat kita mana pula? Buat sini nanti. Ayo balik. Dan seperti biasa rutin harian kita, bila tak ada aktiviti kita akan mengai. Sambil tu kita tengok orang bajak tanah katanya, adik kata. Lepas tu bila menjelang malam, aku teringin nak makan yotafu RM1 kat depan tu. Dengan naik motor papa yang tak ada lampu depan. Tapi yotafu tak ada, dah tutup. So kita beli apa yang ada kat depan ni, ada dessert. Cuma RM10 satu bekas, murah kan. Lepas tu beli sate RM1 satu batang. Lepas tu beli char kway teow goreng. Balik of course ada teh ais. Sambil tu makan-makan, lepas tu kita tidur. Tapi sebenarnya kita main handphone. Okay, bye. Tunggu episod 6.